Hai semua, kali ni saya nak share satu resepi daripada daging rusa, iaitu daging rusa masak sate. Okey, ini adalah 1 kilogram daging rusa yang telah dibersihkan dan dipotong. Kemudian tambahkan bahan-bahan yang telah dikisar, iaitu 10 batang serai, 1 biji bawang merah, 1 labu bawang putih, lengkuas. Dan ini adalah 2 sudu besar serbuk jintan manis, serbuk jintan putih dan juga halia. Kemudian tambahkan 2 sudu besar serbuk ketumbar dan 2 sudu teh serbuk kunyit. Lepas tu tambahkan 1 sudu besar serbuk cili nak kasih rasa pedas. Kemudian tambahkan 1 sudu besar serbuk ladi hitam. Resepi ni memang banyak guna rempah ya. Kemudian tambahkan 5 sudu teh gula merah. Saya kata sudu teh tahu, bukan sudu besar, nampak beza tu. Tambahkan sedikit garam dan juga serbuk perasa. Yang ini optional lah. Saya guna sudu yang sama je. Tambahkan 3 sudu besar minyak masak. Kacau semua bahan-bahan ini dengan daging rusa sampai dia dah jadi sebati. Kemudian kita perap selama 3 jam atau lebih. Okey, ini adalah rupa daging rusa kita yang kita dah perap. Seterusnya, panaskan minyak dalam kuali dan kita boleh goreng daging rusa ini. Ini cara saya akan tutup. Lepas tu saya akan buka dan kacau-kacau balik supaya dia sebati. Kemudian tutup lagi. Itulah ulang-ulang supaya bahagian bawah dia tidak berkerak. Ini cara saya lah supaya ruang dapur tidak terlalu kotor dengan percikan minyak. Okey, bila dah kering macam ni, ini maksudnya dah pun siap. Sekian dari saya. Selamat mencuba. Bye.